Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh and a very good day everyone. So kita bertemu lagi. Tak adalah bertemu. Saya buat video lagi untuk review kita punya indikator bagi tarikh 6 Mei 2026. Hari ni 7 Mei 2026. Market dah buka lah untuk hari ni. And sebenarnya ada entry tapi tak apa. Tu kita review, saya buat video esok lah. So untuk semalam punya saya buat, uh, saya ada share dekat dalam grup Telegram, which is kita ada dua entry, pagi dengan petang. Untuk pagi kita ada SL 300 negatif 12 tick, and petang kita ada break even, which is kita dapat 20 tick, RM500 per kontrak lah. Ni semua satu kontrak kita buy satu. Okay, macam mana BE tu, macam mana kita boleh SL, saya akan tunjuk sekarang lah. So, kita back test terus. Start new, select bar. Okay, hari ni market open 5 minit dah ada signal buy. So, macam ni, kalau tuan-tuan tengok, signal dia keluar, sepatutnya entry kat sini, tapi dia buat entry dekat bawah. So, kalau jadi macam ni, tuan-tuan kena entry pada level ni atau level bawah lagi lah. Sebab ni buy kan. Buy kalau boleh kita nak entry lagi bawah. Lagi baik lah. Tapi macam mana pun kena buat 12 tick SL kita. And kita prepare untuk set BE lah 12 tick. Kalau dia dah tutup atas baru kita start follow. Tengok fair value gap terdekat. Okay. So kita tengok. Okay. Ini berapa minit je ni? 5, 10, 15, 20, 20 minit kita dah hit SL. Tak apa. Jangan risau. Memang SL adalah perkara biasa. Tapi macam mana kita conduct kita punya diri lepas kena hit SL tu, itulah membezakan kita antara trader yang konsisten ataupun hanya mengharapkan profit. Dia sebenarnya ada profit kalau kita buat in a long run. Tapi kita kena sabar. Ni dah ada keluar kotak. Tapi signal tak keluar lagi. Kotak keluar pada 11.55, which is session pagi. So kalau ada signal keluar pada session yang sama, kita boleh entry. Okay, okay, ada ni satu. Kita boleh start entry pada level dia 12 tick SN. Ni untuk sell. Saya ambil long. Entry SL 12 tick, BE start 12 tick. Okay. Masa ni dia tak tutup atas 12. Kita tak boleh set BE. Bila dekat sini dia dah tutup bawah atas 12 tick. So kita boleh start kita punya break even atau trailing lah. Kita buat trailing. Kat sini ada satu fair value gap. Satu tick je. Dia punya besar dia. Still valid lah. So kita follow je. Kita follow the market. Follow the market. Okay, kat sini pun ada. Kita nak fair value gap terdekat dengan price supaya kita boleh maximize our profit and minimize risk lah. Kita nak minimize risk. Takut harga turun ke bawah betul kan. Kalau kita letak bawah ni harga turun. Satu kita tak dapat nak cover our loss. Dan sebelum ni satu lagi kita punya margin keuntungan kita tu rendah. So kita nak bagi margin tu tinggi, kita akan ikut fair value gap yang terdekat dengan price sekarang. Okay. Tengok lagi. Okay, ni dia dah tutup. Dah tutup bawah fair value gap. So the next candle open, kita boleh keluar lah daripada
keluar daripada trade ni. So tadi kita entry pada harga apa? 4634 4643 and kita keluar pada 4661. Dia tulis sini 18 tick. Tapi biasalah kalau kita dalam trade ni kadang-kadang ada terlebih 2 tick. Saya terlebih 2 tick lah ni. Sebab masa kita keluar tu saya keluar pakai market execution. Market execute susah sangat. Saya keluar ikut harga market lah. So dapat 2 tick lebih, which is 20 tick. And lepas tolak, ni dah habis market ni. Kita tunjuk. Market ni dah habis. Market petang. Kita dapat tadi negatif 12. Lepas tu dapat positif 20. So kita tunggu lah market malam. Kalau kita tak buat BE tadi, break even, risiko untuk jadi kita cut loss kat sini agak tinggi. Okay. So saya cadangkan tuan-tuan yang bukan high risk trader, tuan-tuan yang boleh mengambil risiko secara moderate, tuan-tuan buatlah BE ni. Kat sini pun sebenar dia ada buat chart pattern dah sebenarnya. Kalau tuan-tuan dah lama dalam market, tuan-tuan nampak lah. So chart pattern dia low, high, higher low, higher high, lower low. So kat sini dia dah buat satu, dia buat kalau orang panggil ni QM lah, Quasimodo. Quasimodo punya apa kita panggil? Chart pattern lah, chart pattern Quasimodo. Ada orang juga dia panggil ni MSS. MSS adalah market structure shift. Ni MSS. Tapi kalau kita pakai indikator ni tak perlu tahu pun tak apa. Cuma yalah kita berkongsi lah Ni MSS, market structure shift. Ada juga yang panggil change of character, CHOCH. So mana-mana pun sama je tu tuan-tuan. Tak apa, kita bukan nak tengok yang tu lah. Kita pakai kita punya indikator ni saja. Cuma kalau mata tuan-tuan dah biasa tengok chart pattern, tuan-tuan bila dia dah buat macam ni je, tuan-tuan dah tahu lah. Dia akan naik sini, dia turun sebab dia buat chart pattern QM lah, Quasimodo. QM ni dia kuat sikit, strong chart pattern. So hati-hatilah kalau jumpa. So ni pun market dia libas. Kita punya buy tadi. Kalau tak buat BE memang bahaya. So saya teruskan untuk market malam. Malam ada satu kotak setup. Okay, tapi price tak hit. Tapi esoknya dia kira entry. Sepatutnya ni tak valid. Saya ada share dalam group. Saya kata entry ni tak valid lah. Okay. So itu sahaja untuk video kali ni. Jangan lupa follow rapat kita punya Telegram ni untuk memudahkanlah tengok kita punya result. Okay. Ni yang saya kata entry tak valid pagi tadi. Yang ni pun satu tadi SL 12 tick, BE 20 tick. So kita dapat 8 tick untuk 6 Mei. So total untuk setakat ni run kita dapat 700 per kontrak. Okay, that's all. Terima kasih tuan-tuan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Harap membantu semua. Okay, terima kasih.